Nabi kata umur umatku baina sittin ila sab'in, 60 ke 70 tahun dah. Pasal apa? Kalender Hijriah ataupun kalender Islam ni dia lebih pendek nak banding dengan kalender Masihi. Kalender Masihi dia ada 30, ada 31. Kalender Islam dia ada 30 je maksimum dan kadang-kadang dia 29. Faham tak? Jadi semua Allah SWT banggalah dengan kalender kita. Kemudian ada yang cadang pula, wahai Amirul Mukminin, kita ambil tarikh permulaan kalender kita ni dengan tarikh kewafatan Nabi SAW. Tak boleh, tak mau. Sebab dia sama macam orang-orang Majusi yang mereka ni suka ambil hari-hari kebesaran dengan kematian orang-orang penting di kalangan mereka. Tak mau sama dengan orang. Ada yang cadang ambil peristiwa Isra' Mi'raj, ada orang ambil cadang macam-macam cadangan, dan akhirnya satu cadangan yang dipersetujui bersama sebab Rasulullah Muhammad ialah ambil tarikh hijrahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahu pasal apa? Pertama, impact daripada hijrah itu sangat besar. Besar impact dia, tuan-tuan. Ni kita ni duduk dekat Allahumma salli Muhammad PJ ni kan. Benar? Tuan-tuan bukan saya sini semua. Merata-rata tempat kita duduk ada ni. Ada orang daripada Kedah, ada orang daripada Selangor, ada orang daripada Negeri Sembilan. Merata-merata mai duduk sini ni. Kita agak, tuan-tuan boleh bayang tak? 500 tahun yang lepas ni agaknya tok nenek kita dulu ni duk pegang agama apa tak tahu. Agak-agak lah. 1000 tahun yang lepas ni, waktu Nabi SAW ada, Nabi SAW baru diutuskan, agak-agak apa agama mereka kat sini, apa pegangan mereka waktu ni, kita tak tahu. Tuan-tuan jangan duk tuduh macam-macam lah. Kita tak tahu. Sallallahu alaihi Muhammad. Mungkin waktu tu mereka langsung tak sampai dekat mereka syariat. Tak tahu. Maka tuan-tuan, tahu tak pasal apa Islam boleh sampai kat kita kat sini? Dia bermula daripada hijrahnya Nabi dan sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan para sahabat daripada Mekah ke Madinah. Dulu sebelum peristiwa hijrah, para sahabat Nabi SAW bukan cerita nak dakwah ke orang. Nak dakwah pun kena sembunyi-sembunyi. Mereka pergi jumpa dengan Nabi SAW di rumah Arqam bin Abi Arqam dekat Bukit Marwah atau Bukit Sofa belah sana dekat Empat Sa'i tu. Sembunyi kat situ. Nak pi pun menyelinap masuk. Allahumma salli alaihi. Sebab takut lagi orang nampak, sebab takut lagi orang tangkap, orang seksa. Seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Allahumma salli Muhammad, Khabbab bin Al-Aras radhiyallahu anhu. Tuan-tuan kenal Khabbab bin Al-Aras? Biasa dengar nama dia Khabbab? Tak biasa? Kebab? Biasa? Tuan-tuan, Khabbab ni dia perbuat macam mana kat dia? Dia seksa dia. Dia diseret di atas bara api daripada hujung tu sampai hujung sini, sampai lekang daging-daging dia. Dia di antara sahabat yang masuk Islam awal. Dia tukang besi, dia hamba, tapi dia pandai buat besi. Waktu dia tengah buat besi tu, merah api tu, tuan dia mai, tuan dia nama Ummu Amar. Ummu Amar mai, dia kata hang ikut Muhammad kah? Dia kata ya, saya ikut Muhammad. Waktu tu depa tak tahu kata ikut. Waktu tu orang ikut Nabi ni orang tak heran, pasal yang ikut Nabi ni orang-orang miskin, hamba-hamba aja. Dan dia rasa macam tak ada apa, ikut Nabi Muhammad pasal apa? Dia kata pasal hang ikut Muhammad. Ikut Muhammad pasal apa?